Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami, The Risco. Okey, untuk video kali ini kami nak buat satu battle. Battle di mana battle macam biasa, play test untuk test deck yang terbaru. Okey, manfaat untuk video kali ini anda boleh tengok kami memakai deck apa dan deck apa yang paling bagus. Okey, deck kali ini kita akan bermain best of 2. Maksudnya siapa yang menang 2 kali, dia kira sebagai pemenang. Jadi sebetulnya bagi anda boleh sampai ke channel ini, jangan lupa untuk menekan button subscribe agar anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Jom kita saksikan video ini. Okey, jom kita bermain permainan ini. Okey, first kali kita kena shuffle deck dahulu. Shuffle deck terlebih dahulu sebelum memulakan perlawanan. Okey, Umar, ada apa-apa yang nak dikatakan? Okey, sebelum bermain ni kita mencadangkan, kita shuffle dulu. Okey, untuk permainan tournament yang betul-betul tu kita kena bagi deck ni dekat pihak lawan. Pihak lawan akan shuffle deck untuk kita. Okey, kita akan shuffle deck untuk pihak lawan. Okey, segalanya kita shuffle deck untuk pihak lawan. Kita shuffle betul-betul. Kemudian bagi memotong pula, kita bagi pihak lawan potong sendiri untuk deck dia sendiri. Okey, macam ni kita dah siap untuk shuffle. Okey, kita minta pihak kita akan shuffle, kita akan potong deck kita sendiri. Okey, macam mana tak apa. Okey, jom kita ambil 3 kad dan letak di dalam deck. Okey, nampaknya perlawanan pertama ini dimenangi oleh Umar Farouk. Sebab apa? Sebab saya dah sudah break. Okey, kita pergi pada game yang kedua. Okey, game yang kedua nampaknya kita perlu shuffle lagi. Shuffle sampailah kita menemukan jalan yang terbaik untuk diri kita. Okey. Okey. Disebabkan dia dah potong dah deck kita tak perlu potong lagi. Kalau potong kita break nanti. Okey, kita ambil 3 kad. Okey, kebiasaan untuk game kali ni kami akan menang lah. Sebab apa? Sebab kita akan lebih padu daripada dia. Okey, buang semua 3 kad. Ambil dulu kad. Okey, tunjuk kad. Okey, dah kita buang. Okey, pada kad tangan dia dah buang kat sini. Efek tak besar lah banyak. Okey, nampaknya kita berjaya untuk membuang kad dia. Kosong. Okey, nampaknya down. Okey, saya nak guna kad sokongan. Okey, saya akan menggunakan crystal board dan menggunakan boy Watcher Board 02 dan kita aktifkan kad jenis masa 3 Fiesta ni. Dan kita ambil 1 kad dan letak di tangan. Kita ambil 1 kad dan letak di tangan. Okey, kemudian di crystal board kita letak di dalam kalah. Kita cong semula. Okey, bagi pada pihak luar untuk potong. Okey, 2-2. Okey, 1-2. Okey, dia menang. Okey, kita ambil pada kad yang ketiga. Okey. Dah. Okey, dah menang. Okey, nampaknya kita dah berjaya break. Okey, nampaknya game kedua ni adalah double break. Okey, kita pergi kepada game yang kedua. Game yang kedua ni tidak dikira. Okey. Yes. Okay, untuk game kali ni memang banyak kali break ya. Okey. Tak apa. Kita biasalah break kali tu. Kali yang berapa dah? Kali ketiga kita jadi. Ini merupakan game yang ketiga. Game yang pertama dimenangi oleh dia sebabkan dia saya break. Game yang kedua ni kita seri. Jadi tidak ada mata. Jadi kita pergi sebab dia nak pada best of 2. Ni kali ketiga. Jadi Umar kena menang 1 game lagi dah boleh menang. Kita perlukan lagi 2 game. Okey. Ni kali ketiga di sini. Nah. Okey, menangkan dia dah potong, kita terus ambil kad kita. Okey, nampaknya bagus. No. Break. Satu sama. Okey, satu sama. Saya dah boleh aktif. Okey. Tengok kadang kami. Rasa-rasa kita perlu shuffle betul-betul. Sebab sekarang ni memang waktu break. Okey, adakah untuk konten kali ini kita hanya boleh melihat kad yang break sahaja. Okey, tak apa. Mudah-mudahan game yang ketiga ni, game terakhir ni menjadi game yang agak menarik supaya boleh mencapai 5 poin, 5 kad di luar menang.
salah satu pemain. Okey. Kalau break tu biasalah. Dia pun saya aja. Dia punya orang kedua. Okey, jadi. Okey, tukarkan kepada Ritaka. Nak pakai tu tak boleh. Okey, Kita Osom. pakai ni. Waktu sekarang baru 4 minit tapi kita dah lawan 3 game. Ini menentukan game lah. Okey. Kita kena sedut Umar. Kita kena serang Umar sebanyak 3 kali. Dan Umar akan serang kita sebanyak sekali. Okey. 2 kali. 2 kali tak? Okey, Osom. 1, 2, 3. Okey. Kat sokongan silakan. Okey, ambil 3 kad. Okey. Osom. Okey. Kat sokongan. Kat sokongan silakan. Okey, ambil 3 kad lagi. Okey, 2, 2, 3, 2, 2. Okey, 1, 2. Satu lagi lah. Okey. Yang pertama tak pesan. Bound. Nak kalah ha. Oh, betul lah. Okey. Okey. Nah. Kerana apa yang perlu dilakukan. Baik. Anda tidak menyedut efek tersebut. Menang lah. Habis dah break lah. Oh, nampaknya kali ni kita cuba main game yang terakhir lah, boleh? Untuk bonus sebab kita baru jalan 7 minit. Okey. 7 minit kita Okay, main. kita tunjuk kalau kita asyik break saja. Kita membagi masa. Kita kena asingkan dulu kad sokongan dan kad bersyarat. Masuk yang kedua ni memang untuk ini game yang ni bonus untuk game seterusnya. Dia punya kad sokongan tu dia terlalu rapat. Kad membership memang sempat laju. Asingkan kad tersebut dan kita susun 1, 2, 3, 4. Kita kena bahagi berapa yang kita guna kad sokongan. Macam kami guna kad sokongan dan kad syarat 12, jadi kena bahagi kepada 12 bahagian. 12 bahagian. Okey, bahagian yang ni kita masukkan yang ni, dan yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Okey, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Okey. Lepas kita tak apa ni bonus saja. Yalah bonus lah. Bed of 1 bed of 3. Bed of 1 saja. Okey. Okey. Kalau break. Okey, kita lepas tersusun kita bagi kepada pihak lawan. Nah. Pihak lawan dia nak buat apa ikut kad deck kita terpulang kat dia. Okey. Pihak lawan akan kita dalam sekarang okey. Sebab kita pecah dari pihak lawan, kita potong sendiri, kita ambil sekat mana. Okey. Kita ambil 3 kad. Break ke? Okey, tak break. Banyak break ni. Kita break lah kali ni. Macam mana kita tak mau break? Okay, kita main mulligan tengok mulligan. Kalau break, kita main teknik mulligan tu, maksud dia tu
kita boleh shuffle balik 3 Tadi kad mau ataupun pergi tidak kad. shuffle. Aduh. Tapi memang ada shuffle pun. Okey. Salah teknik cok. Ambil 3 kad. Nak mulligan ke tak mulligan terpulang benda mesin. Okey. Nak mulligan tak? Tak nak. Tak nak. Okey. Okey, silakan. Nah. Tukarkan kepada kad ini. Okey. Habis tadi pakai kad 10 petak. Dah, boleh. Zoom. Kad sokongan. Mana juga. Okey. Silakan. Guna lah. Bayar apa nak? Ambil je lah. Ambil ya. Ambil je nak pinjam apa? Nak tadi tak ada lagi. Dia naik 3 full fire. Full fire tu kalau dekat tangan ring lagi. Tu. Zoom. Tak boleh buat apa. Pokok lah. Copy down. Okey. Ada Kad kat sana sokongan. ni. Okey, silakan. Okey. Kad ni. Okey. Ambil satu kad. Okey, awesome. Nah. Okey. Nah. Okey, saya sedut. Okey. Okey. 2-2. Satu, 2. Okey, menang. Hey. Hah? Apa kamu? Support. Support dulu. Sabar. Okay. Efek password. Okey. Tu. Efek. Efek apa? Sedut lah. Sedut. Sedut. Zoom. Satu. Kad sokongan. Silakan. Tukar. Okey. Tukar kat ni. Tak dah. Tak apa. Sorry. 3-2. Dua, 1. 7. Kenapa aku tak boleh menang langsung ni? Okey. Game kali ni memang ketakar menang lah. Okey, sebab dia terlalu padu sangat dengan usum dia. Okey, jadi sekian sahaja video kami untuk hari ini. Jika anda suka tentang konten kami, saya kepada anda untuk video kami, saya tekan butang share dan like. Jangan lupa subscribe channel kami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.